Sekarang ni, semua orang tengah sembang pasal festival muzik air, Rain Rave yang dianjurkan minggu ini. Tapi korang mesti perasan, suara yang membantah penganjuran pesta ini lebih kuat atau lebih bising berbanding mereka yang bersetuju. Nak tahu kenapa? Ini sebab dia. Yang pertama, ramai mempersoalkan dari aspek isu moral dan budaya. Untuk moral, memang terang-terang pesta sebegini dikaitkan dengan fahaman hedonisme, iaitu hiburan tanpa batas. Ini akan melibatkan pergaulan bebas, pendedahan aurat dan budaya, parti, pesta dan sebagainya. So, ini semua tidak selari dengan nilai agama dan norma masyarakat di Malaysia. Kedua, festival muzik air ini menyentuh sensitiviti agama serta mencetuskan persoalan mengenai identiti negara. Kita semua tahu, perkara 3/1 perlembagaan jelas menyatakan bahawa Islam adalah agama persekutuan, manakala agama lain bebas diamalkan dengan aman di negara ini. Atau dalam bahasa mudah, Malaysia ialah negara Islam. Kedudukan yang di-Pertuan Agong adalah sebagai Ketua Agama Islam negara, manakala Ketua Agama Islam negeri pula ialah Sultan. Sebab itu, ramai termasuk dalam kalangan pendakwah bebas dan aktivis, termasuklah NGO Islam, mendesak pihak berkuasa agama dan mufti supaya memainkan peranan sebagai pihak berautoriti dalam bidang agama untuk bersuara membantah penganjuran pesta air ini. So, ini yang membuatkan ramai orang berasa dalam keadaan dilema. Malaysia ni kan negara Islam, tetapi aktiviti yang boleh mendorong anak-anak muda ke arah maksiat pula dijadikan sebagai galakan. So, bantahan-bantahan ini bukan sekadar ditujukan kepada inisiatif kerajaan untuk tarik pelancong asing, tetapi lebih kepada hairan kenapa sibuk nak guna pendekatan atau budaya dari luar. Pesta air ini kita semua tahu datang dari negara jiran kita yang selalu kita dengar tu, Songkran. Itulah dia. Cuma beza dia nak buat dekat sini. Tapi yang ramai orang persoal, kenapa kita tak galakkan atau tidak mengangkat budaya tempatan? Malaysia kan ada identiti dan budayanya tersendiri. Malah populasi negara ini terdiri daripada masyarakat majmuk. Ada banyak budaya tempatan yang menarik dan boleh ditonjolkan. So, orang semua macam tertanya-tanya, yang kita beria sangat nak ambil budaya luar dan bawa ke sini dah jadi kenapa pula kan? Selain daripada aspek agama dan budaya, pemimpin politik seperti Ketua Pemuda UMNO, Datuk Dr. Muhammad Akmal Saleh pun membangkitkan isu ini dari satu lagi perspektif yang berbeza. Beliau mempersoalkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang sebelum ini telah membatalkan semua rumah terbuka anjuran kementerian atas alasan dasar penjimatan. So, beliau bertanya, kenapa pesta air macam ini boleh kerajaan approve? Adakah pesta air ini lebih bernilai daripada majlis rumah terbuka yang bertujuan merapatkan ukhuwah antara rakyat dan pemimpin? So, kalau majlis rumah terbuka ni boleh dibatalkan, kenapa tidak pesta air? Bukankah ini kategori pembaziran juga? Dan macam kebanyakan orang di Malaysia lah, Akmal pun menggesa Menteri Agama dan Mufti Wilayah untuk menjelaskan pendirian masing-masing berhubung penganjuran pesta air ini. Sebab itu, Akmal sifatkan pesta air ini sebagai cadangan paling bodoh yang pernah dikemukakan. Dan terus terang saya cakap, saya rasa ramai orang berkongsi pandangan sama macam Ketua Pemuda UMNO itu, termasuklah diri saya. Apa-apa pun, situasi ini membuatkan lagi ramai orang marah dekat Menteri Pelancongan. Banyak kali sudah didesak suruh letak jawatan atau dipecat. Banyak sangat isu dan kontroversi yang telah jadi di bawah pimpinan dia. Tapi dia masih menerajui kementerian tersebut. Jangan lupa like, share dan subscribe TV per TV.